Hey guys. Korang dah lama tak masuk dari YouTube. Welcome to my channel. Yeah. Dah like, comment dan subscribe. Yeah. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana ni? Nak pergi mana kita? Bangunan Sultan Sultan Abdul Samad. Yeah, kenapa nak pergi sana? Sebab abang ajak, kita paksa. Kita kena ikut trend. Tak adalah, try. Bulan ni free. Night train. Hello. Kamu tak ada train. Bye there. Hai there. Bye bye Didi. Bye Didi. Bye. Bye Didi. Bye. Gimana ni? Kita nak pergi mana? Sama juga tak tahu. Sultan dataran Merdeka. Okay. Interview this boy ni. Hey friend. By the way, sekarang ada kempen tangkap Kelantan. Makan tu je tau. 100, 200, 300. 300, 300. 400. I bukan Kelantan. Cakap klinik ni. Ini tak pernah sebut lah. Klinik. Klinik. Sebut planet. Tak tahulah. Bau. Macam mana bau? Bau. Smell. Smell. Ngaku Kelantan. Apa baru nak kacak Kelantan? Betul? Ni kita orang nak pergi turun dekat Masjid Jamek. Kita empat kereta dekat LRT Sentul. Oh ni bukan. Wah, train. Terkejut sangat tu. Wow. Train tu tak pernah. Mana? Ha. Oh. Train. Ide. Sangat ni. Keluar je train lah. Singgah roti boy. Ni kita jalan keluar dari train tu. Naik tu jambatan. Ni dia tak buat lagi ni. Ni buruk lagi lah. Yang sana yang dah renovate ni. Guys, super cantik. Dulu ambil gambar kat luar je, tak boleh masuk. So bila dah boleh masuk ni, excited jugalah. Nanti aku rekod apa yang kat dalam. Ni, cantik. Ramai juga sebab hari Sabtu kan. Serta bersama. Wah, dah buka guys. Boleh masuk. Dulu tengok dari luar je. Finally boleh masuk. Wah. $18.94 tau. Gila. Ni Royal Selangor. Kita naik atas. Macam balik Kat atas chamber. Juga gambar-gambar. Wow, rumah kampung. Ni teringat Penang tengok ni. style dia boleh. Wah, cantik. Salmon salad. Sini tak? Ni ada buat menguncang bunga api. Cantik kan? The river of life reconnects our heritage. Experience. Cantik guys. Wah. Wah, cantik. Bangunan yang tinggi-tinggi kat KL.
KH, Daya Bumi. Wah, Times Square. Wah, cakar langit. TRX, Menara Muhammad 8 KCC, Menara Kuala Lumpur. Ini Kakao Malaysia. Anyone can name but you don't know what to decide. Sedap. Menu dia cantik je, cantik gila lah. Wow, sangat premium, menu pun premium. Kita sama lagi. Menu banyak gila makanan dia. Malaysia berikut. Ni. Dah just lemak dulang. Oh. Ni nama nak baca. Princess Aura Nur Ermeli Amara Audira Frito nasi lemak. Astagfirullahalazim. Dia gitu kan tu. Banyak guys, banyak gila menu dia. Dia bukan sekau-kau tapi menu dia option dia banyak gila makanan. Banyak gila makanan. Air ABC semua ada nampak. Kami dah ni. Ni air standard lah, air macam KK. Mafaziyah, Zahabiyah, Syahira, Ironica. Yang penting Dataran Merdeka. Dataran Bagi Sultan Abdul Samad. Buat makan kat sini. Tak tulis nama lagi. Nak order gini, nasi lemak, ayam rempah, rice noodle. Lo makai. Apa? Lo makai. Lo makan. Dah tahulah kan. Dah tahu lah lemak. Ni montor dengan buttermilk sauce ni sedap gila ni. Ni chicken chop dengan buttermilk punya sauce. Oh, double lah pula. Tak apalah, boleh. Sedap sauce dia. Mami? Yang ada apa? Nasi lemak. Nasi lemak apa ni? Sotong. Sambal sotong. Sama sotong tom yum. Oh, ya ke? Ya. ABC besar. Ni asam pedas ni, asam pedas tom yum. Yang penting tom yum sebab Kelantan. Tangkap dia. 100. Ni bukan, ni Perak. 8. Ni Kelantan ni. 200. Nak punya video tu sebut. Ni 300. Ini KL. Oh, KL. IC 04. Ini? Ini Jauh sangat ni. Kau warga negara. Tapi ni lagi mahal lah yang ni. Kalau hantar ni 2-3 ribu kan dapat ni. international ni. International ni. Kuala Lumpur yang dulu. Kalau korang masuk dalam ni, dia sejarah lah macam mana KL ni, sana dulu ni. Tokoh-tokoh dia dulu. New Vista. Dia tukar baru dah, dia punya puncak tu. Bom baru dia bagi. He is the spirit of courage, the soul of the law. You must protect him, for I swore to the faithful. So korang boleh rental baju-baju ni kat dalam. Macam-macam boleh beli merchandise. Jangan lalu.
Wow. Cantik. Cantik. RM2,000 Cantik. Dari sisi tengok apa? Adidas Samba OG RM1,000. Wow. Coca-Cola RM30 satu sebab ada Swarovski pistol. Ha? Baju zaman dulu. Kan. Okay. Hai guys, tadi baru je pergi bangunan Sultan Abdul Samad tu. So aku cakap kalau korang nak pergi tu kena prepare bawa payung lah. Kalau siapa yang pergi tengah hari ke macam tu, sebab panas. And jangan lupa bawa kipas. And so far memang pergi tu memang best gila. Dulu memang tak boleh masuk, so sekarang dia dah bagi masuk. So rasa macam wow. Tunjuk topi beli kat Japan, New Era. Aku dah minat Doraemon, so macam only in Japan je topi ni. So lalang kita belilah okay lah, best lah masuk tu. For now dia kata dalam tu ada kedai makan. Tadilah aku tengok ada satu kedai makan tu under BKK, Bungkus Kau-Kau. Makanan yang sedap, memang sedap and bukan mahal sangat harga dia. And Royal Selangor tu pun dia ada makan-makan juga, tapi harga dia agak pricey sikit sebab harga kafe. Yang Bungkus Kau-Kau tu memang nice. Makanan dia sedap gila, best kan. Nak masuk dia punya exhibition apa semua tu tengah free sekarang. Sebenarnya sampai akhir bulan ni, bulan 2, 28 bulan 2 je. So lepas ni bulan 3 and above dah kena bayar. Tapi tak tahulah harga berapa, dia tak cakap. So tapi nak masuk ke tempat kedai makan ke masuk dalam tu okey, cuma nak bahagian exhibition je kena bayar. Tu je lah. So that's all. Thank you for watching. Bye.